Ramai hok tak tahu satu hakikat hok penting dekat politik Malaysia hari ini. PAS mempunyai 43 kerusi parlimen manakala DAP mempunyai 40 kerusi parlimen. Apa maknanya kepada rakyat? Jom faham dalam 1 minit. Ramai masih menganggap PAS ni hanya kuat dekat beberapa negeri sahaja. Tapi hok hakikat sebenarnya PAS ni mempunyai kerusi parlimen paling banyak dekat Malaysia. Apabila sesebuah parti tu memiliki kerusi parlimen yang paling besar, suara mereka akan memberi kesan kepada perbahasan, usul, dasar dan hala tuju politik negara. Sebab tu rakyat perlu memahami siapa yang mewakili mereka dan apakah prinsip perjuangan yang dibawa oleh parti-parti utama ni. Pada pandangan saya, yang pertama, kita jangan hanya tengok pada persepsi ataupun propaganda media sosial. Yang kedua, kenali dasar dan rekod perjuangan serta tak kiralah berkaitan dengan parti tersebut. Buat pilihan berdasarkan fakta dan maklumat yang sahih. Apabila rakyat ni kita buat keputusan berdasarkan fakta dan satu benda yang sahih, politik demokrasi dekat Malaysia akan menjadi lebih matang. Politik tidak lagi hanya sekadar fanatik ataupun ikut emosi, tetapi soal memilih hala tuju politik yang baik untuk masa akan datang. Sebab itulah rakyat kita ni perlu tahu hala tuju, fokus, perjuangan sebenar parti politik yang mereka nak sokong ataupun undi. Ingat deh, bila kuasa ataupun kerusi parlimen dia paling banyak, dia orang yang paling kuat untuk menentukan segala-galanya, termasuklah dasar dan hala tuju politik negara kita sendiri. Ingat, Ain tak kecek kosong.